Facai. Selamat Tahun Baru Cina. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Mari kita saksikan pameran bertema digital ini. Jom kita fahami kisah sebenar di sebalik Tahun Baru Cina. Baiklah, mari kita mulakan dengan satu tarikh. Saya nak anda ingat tarikh ni, 17 Februari 2026. Nampak macam hari biasa je kan? Tapi percayalah, untuk berjuta-juta orang di seluruh dunia, tarikh ini adalah satu permulaan yang sangat-sangat besar. Jadi, apa istimewanya hari itu? Apa sebenarnya yang berlaku? Dan kenapa ia disambut dengan begitu hebat, terutamanya di negara kita, Malaysia? Pada hari inilah kalender lunar Cina memulakan satu lembaran baru. Kiranya macam reset untuk tahun tu. Ia menandakan permulaan perayaan yang paling utama bagi komuniti Cina. Dan pada tahun 2026 nanti, kita akan sambut Tahun Kuda. Tapi kan, pernah tak kita terfikir, kenapa mesti bising sangat dengan mercun? Kenapa warna merah ada di mana-mana? Kenapa mesti terang benderang? Semua ni ada puncanya dan ia datang dari sebuah legenda yang sangat kuno. Okey, jom kita time travel sekejap. Kita patah balik ke zaman dulu untuk kenal dengan Nian. Percaya atau tidak, perayaan yang kita nampak meriah gila ni sebenarnya bermula dengan kisah seekor raksasa yang sangat digeruni. Ceritanya macam ni. Setiap tahun, Nian akan turun dari gunung untuk kacau dan musnahkan kampung. Tapi, penduduk kampung ni perasan sesuatu. Raksasa ni nampak je garang, tapi sebenarnya penakut. Dia takut pada 3 benda je. Warna merah, cahaya terang dan bunyi bising. Jadi apa mereka buat? Tentulah mereka guna kelemahan ni sebagai senjata untuk halau dia. Dari sinilah semuanya bermula. Jadi, poin paling penting kat sini ialah setiap tradisi yang kita lihat hari ni, mercun, warna merah tu semua, asalnya adalah satu cara untuk pertahankan diri. Satu cara untuk melindungi diri yang kemudiannya dah berevolusi menjadi cara untuk kita meraihkan kehidupan. Sekarang, mari kita lihat pula bagaimana alat-alat perlindungan ni berubah. Daripada sekadar senjata untuk halau raksasa, ia dah jadi simbol untuk menarik tuah atau ong dan rezeki. Semua amalan ni berkisar tentang satu tema utama, permulaan yang baru. Contohnya, membersihkan rumah bukan sekadar untuk kebersihan, tapi ia simbolik untuk menyapu keluar semua nasib buruk dari tahun lepas. Dan yang paling utama sekali, malam sebelum tahun baru, masanya untuk seisi keluarga berkumpul semeja. Dan sudah tentu, angpau. Mana boleh lupa kan? Yang menarik pasal angpau ni adalah warnanya, merah. Ingat tak warna apa yang Nian takutkan? Warna yang sama. Jadi, ia bukan sekadar hadiah wang, tapi satu simbol perlindungan dan doa untuk kesejahteraan si penerima. Jadi, kita dah lihat macam mana perayaan ini bermula daripada sebuah legenda untuk menakutkan seekor raksasa. Tapi di Malaysia, kisah ini mendapat satu dimensi yang baru dan unik. Ia bukan lagi tentang satu komuniti, tapi dah jadi tentang kita semua. Inilah babak di mana Tahun Baru Cina menjadi sesuatu yang sangat istimewa di negara kita. Ia bukan lagi hanya perayaan kaum Cina, tapi dah jadi perayaan seluruh rakyat Malaysia. Ini bahagian yang paling hebat. Bila tiba Tahun Baru Cina, satu Malaysia cuti. Kita semua dapat rasa kemeriahannya. Dan kemuncaknya, tentulah tradisi rumah terbuka. Pintu rumah dibuka luas untuk jiran tetangga, untuk kawan-kawan, tak kira bangsa atau agama. Inilah semangat Malaysia yang sebenar. Petikan ini memang merumuskan segalanya dengan tepat. Perayaan ini dah jadi sebahagian daripada DNA negara kita, satu bukti hidup yang menunjukkan macam mana kepelbagaian kita sebenarnya boleh menyatukan. Sambutan ini mengangkat nilai-nilai yang kita semua kongsi bersama. Betapa pentingnya ikatan kekeluargaan, rasa hormat antara satu sama lain dan yang paling mustahak, semangat perpaduan yang menjadi tunjang negara kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.